Assalamualaikum semua. Sebelum kita start, aku nak rekomendasikan kau tekan subscribe tu. Dan kalau dah tekan, jangan lupa pula nak tekan butang loceng tu sekali. Ia sangat membantu channel ini. Enjoy the video. Aku ada burung. Tweet tweet. Pum pum cing. Double sodio. Utama kemahan. Kenapa kau ajak aku sekali ni? Okey, apa? Sekarang kan dah musim panas, jadi ramai yang pergi kemah. Lagi pun kemah kan seronok musim panas. Bongoknya kau ni, bongok. Kau. Ya apa-apalah kau ajak main gemuk ni sekarang kita. Maafkan aku, apa kau cakap? Kan seronok kalau ramai-ramai. Kita berkemah ramai-ramai. Sebab tu aku invite admin. Kau tak boleh invite siapa lagi ke? Jadi kau nak invite, aku invite Amy daripada admin lah Sony. Bangang. Okey, hari ni kita akan berseronok. Sekarang dah bersedia? Aku tak dengar. Kau banyak habiskan masa aku je. Oh tengoklah, mak gemuk tu dah leave dah. Mungkin dia bongok ke sangat. Apa kau cakap? Admin dengar ni. Kau tu bukan boleh dalam kat luar. Lagipun kau tak pernah sentuh rumput pun dalam semua hidup kau. Okey? Aku akan sentuh sekarang. Wah! Oh? Lagipun, macam mana kau pula Sonic? Kau bukan boleh tahan 5 minit tanpa cili dog pun. Apa masalahnya? Dengar ni Sonic. Dalam hutan mana cili dog? Oh, apa kau dah buat sekarang? Landak bongok. Bukan masalah aku pun. Oh, kau pasti? Sangat pasti. Okey, disebabkan korang macam mana pula? Okey, mari lakukan. Of course. Okey. Mari Jadi perkara benda pertama kita kena buat ni. Pertama kita kena buat kemah dulu. Itu paling penting perkemahan. Tapi aku mana kerti buat kemah. Aku pun sama. Yang risau kawan-kawan bukan susah pun. 40 minit kemudian. Bongok kau, tengok apa jadi. Aku pula kau lah. Bongok, apa kau cakap? Tengok. Bukan susah pun. Pagar. Tengok. Bukan susah pun. Jangan sentuh tu bongok. Hiking juga ada salah satu perkara penting berkemah. Seronok tau. Ya. Ayolah Sonic. Kita bukan terus sangat. Tunggu kejap. Mana admin? Tu. Boleh kita berehat? Bro, kita dah ambil 3 rehat dah tahu tak? Hey. Aku pun ambil lama selama nak ada hiking tahu tak? Kita baru ada 4 meter dari kita punya perkemahan tahu tak? Itu macam 45 meter. Kau bongok lah, okey? Ambil ni lah nak bongok. Bagi kau balik Emin. Aku akan bunuh kau. Dan kemudian bunuh kau lagi. Oh, takutnya aku. Oh, guys. Itu Freddy Fazbear ke? Roar. Ayo lari. Boom. Mancing salah satu idea paling hebat dalam kemah. Penting juga ni. Man. Bosannya. Aku rindu pula cili duk aku.
Mungkin aku akan dapat ikan kali ni. Kau bongok. Okey, sedia untuk fishing road kau semua. Cing. Sebenarnya berapa lama kita kena tunggu ni? Mungkin dah 5 minit 20 ataupun mungkin berjam-jam. Oh, jam? Ya. Bukan saja kita kena relax ni. Ini juga melatih kesabaran kita. Kestabilan. Dan juga, aku dapat. Tanya, Eggman. Aku rasa aku dapat jugalah. Wah. Aku rasa aku dapat jugalah ni. Okey, aku rasa ni paling besar punya. Setidaknya kau dah try kau punya terbaik kan? Tu ke kau cakap besar? Bangang punya. Here. Ya. Okey, kau betul ke sensor ni? Apa? Dia nak jadi gap terbaik kan? Tolong. Benda pula tu. Okey, hari ni kau dah memang nak dilemas ke apa? Saat aku ingat aku rasa. Sonic? Apa? Tu. Bangang. Wah. Rasa macam belacin lah. Ping. Terima kasih semua. Sekarang kita dah hilang kita kat mana sekarang. Ni salah satu ni lah jadi aku kan umpan. Benda pula dia yang ngejar aku. Tahu tak? Guys, tengok tu. Tengok, kita ada lelaki kat sini. Kita ada kemah kat sini lah. Cantik. Bukan pelik ke kalau tiba-tiba ada kemah tengah hutan ni? Aku lapar lah. Aku pun tak bawa makan apa-apa. Jangan risau kawan-kawan. Aku bawa. Ni. Syeza, tu je kau bawa. Aku lupa nak pergi kat shipping lah. Jadi pun kita dah ada kan ni semua ni. Kau ada lah. Kita ni pun akan kebulan Knuckles. Bukan aku pun. Kita kan ada. Tunggu kejap. Mana apa pula ni? Bukan aku beli biskut tadi. Kau ada biskut? Ya, tapi tiba-tiba hilang. Jadi mana pula hilangnya ni? Eggman dah lain mukanya. Okey, apa benda pula ni? Mukanya. Eggman, apa? Kau kena curi biskut tadi? Apa? Takkanlah aku dah curi biskut pula. Adakah aku tengok macam, adakah aku lihat macam pencuri biskut?
Oh. Oh, aku je punya. Oh, kau dengar apa-apa tak? Bunyi macam kita diperlihat je. Oh, terus mana ada orang tengok kita lah. Lagipun kita seorang, kita bertiga je kat sini. Wah! Masuk aku. Oh. Kenapa pula dengan Mickey Mouse tu? Cepat, kita kena lari cepat. Ikut aku semua. Nasib baik kita selamat. Dan selain dia tak dapat kejar kita. Kemah kita dah pintu borok. Bangang. Oh. Ambil ni. Ya. Apa? Kau tak nak bunuh kita orang. Buat benda pula aku nak bunuh kau. Akal kan. Jadi aku bawa lah makanan. Oh. Lagipun kau nak berseronok kat camp tadi. Okey, ayo. Mari.